semua. Saya akan menjelaskan tentang konsep pasukan multidisiplinari. Pasukan multidisiplinari ialah kumpulan profesional dari pelbagai bidang yang bekerjasama untuk menyokong murid pendidikan khas secara menyeluruh. Pasukan ini biasanya terdiri daripada guru pendidikan khas, pakar psikologi, pakar terapi pertuturan, doktor, pekerja sosial dan juga ibu bapa. Ciri-ciri utama pasukan ini ialah kerjasama antara ahli, perkongsian maklumat dan keputusan yang dibuat secara bersama. Mereka menggunakan pendekatan holistik, iaitu melihat keperluan murid dari aspek akademik, sosial, emosi dan kesihatan. Melalui gabungan kepakaran ini, sokongan yang diberikan menjadi lebih berkesan dan menyeluruh. Setiap anak adalah istimewa, namun sesetengah anak mungkin memerlukan perhatian dan pendekatan berbeza dalam pendidikan mereka. Di sinilah bermulanya peranan penting ibu bapa dalam intervensi pendidikan khas. Ibu bapa yang peka terhadap perkembangan anak dapat mengesan tanda awal dengan lebih cepat. Sokongan emosi yang diberikan membantu anak merasa selamat dan yakin untuk berkembang. Kerjasama erat antara ibu bapa dan guru pendidikan khas membantu membina pelan intervensi yang menyeluruh. Sebagai seorang guru, saya rasa perkongsian maklumat daripada rumah sangat membantu kami menyesuaikan pendekatan di sekolah agar anak encik dan puan dapat mengembangkan potensinya. Dengan penglibatan ibu bapa dalam program intervensi, mereka mampu memperkukuh apa yang diajar di sekolah sehingga menjadikan pembelajaran anak mereka di dalam kurikulum pendidikan khas dilihat lebih konsisten ketika berada di rumah kelak. Saya belajar teknik bantu anak saya sebut perkataan. Sekarang, kami bersama-sama melatih Adam agar dia boleh bercakap tanpa sekatan. Selain itu, pemantauan terhadap perkembangan anak membolehkan ibu bapa menilai keberkesanan intervensi dan menyuarakan sebarang kebimbangan kepada pihak sekolah. Adam dah mula menyebut 2 patah perkataan minggu ini. Saya akan maklumkan kepada cikgunya agar dapat meningkatkan tahapan dalam intervensi terhadapnya. Akhir sekali, ibu bapa juga boleh menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan hak anak mereka dan mendedahkan kepada masyarakat tentang kepentingan ibu bapa di dalam perkembangan intervensi pendidikan khas terhadap anak-anak mereka yang istimewa. Rumusannya, ibu bapa dan penjaga sebagai sebahagian dalam pasukan multidisiplin bagi intervensi dalam pendidikan khas, memainkan peranan yang sangat penting. Fungsi dan peranan utama ibu bapa dan penjaga dalam intervensi pendidikan khas termasuklah menjadi sumber maklumat utama tentang perkembangan, keperluan dan tingkah laku anak di rumah. Membuat keputusan secara kolaboratif bersama guru, pakar dan pihak sekolah demi kebaikan anak. Menyokong pelaksanaan intervensi di rumah seperti membantu anak dengan rutin pembelajaran atau latihan kendiri. Memantau kemajuan anak secara berterusan di rumah dan berkongsi maklum balas dengan pihak di sekolah. Membina hubungan positif dengan pihak sekolah untuk memastikan komunikasi dua hala berkesan. Sebagai kesimpulan, penglibatan aktif ibu bapa dalam perancangan dan pelaksanaan intervensi amat penting kerana ia memastikan setiap keperluan anak dikenal pasti dan disokong secara menyeluruh. Melalui kerjasama yang erat dengan pihak sekolah, intervensi dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, seterusnya membantu perkembangan akademik, sosial dan emosi anak secara positif.